Carbon fiber is back. Okey, kali ni saya nak review sebuah boat bersaiz 31 kaki, lebar dia 8 kaki. Okey, body ni kita custom bagi tinggi sikit. Jadi, so kita tengok dulu bahagian design tepi dia. Tinggi depan ni 46, tinggi tengah 44, tinggi belakang 42 inci. Okey. Untuk body ni kita menggunakan enjin twin 115. Ada ekor turun bahagian belakang. Untuk mereka yang ingin buat boat sport fishing, ni antara design yang sangat sesuai lah. Sport fishing sesuai, island hopping sesuai, scuba sesuai, buat mancing pun sesuai. Okay. Okay, untuk bahagian belakang ni, owner ni request nak pakai twin engine. Engine yang digunakan ni adalah brand Yamaha 115 4 stroke. Okey, kita tengok sebelah kanan dia, apa dia letak. Okey, sebelah kanan ni adalah bateri. Bateri ni kita kena pastikan bateri ni betul-betul match dengan enjin ni. Sebab apa? Kalau bateri ni tak match dengan enjin, dia akan ganggu sistem elektronik dia. Kalau kita perhatikan, laluan untuk hos minyak dengan hos elektrik berlainan, berbeza. Untuk enjin yang berhorsepower 115 ni, kita hanya menggunakan single cylinder je lah. Dan kita pasang dengan rigging hose ni. Rigging hose ni sangat penting supaya dia dapat protect kita punya wire-wire harness kita daripada air masing ataupun kerosakan. Kadang-kadang biasalah kita bawa orang mancing kan, dia pejok ke apa, jadi so dia dapat protect. Okey, ni adalah tempat di mana kita boleh cek mata transducer kita. Di sebelah sana adalah tempat letak mata transducer. Sini biasa kita letak beach pan lah. Sebab beach pan ni perkara sangat penting bila kita nak buat lesen. Beach pan ni wajib ada bagi boat yang nak dapatkan lesen.